Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini saya nak tunjuk lagi cara nak menggunakan indikator lima beradik. Okay, indikator lima beradik yang mana sesuai untuk semua market. Okay, so saya akan tunjukkan SOP dia satu persatu. Okay. So SOP yang saya tunjukkan ni digunakan untuk semua market lah. Tapi untuk hari ni saya nak tunjuk market FCPO, okay, kontrak bulan April lah ya. Jadi macam mana, apa langkah yang pertama yang kita perlu buat bila guna indikator lima beradik ni? Okay, apa dia punya SOP dia? Okay, yang jelasnya macam saya sendiri menggunakan broker Phillip Capital. Okay, Phillip Capital yang boleh link direct ke TradingView lah. Jadi operasi kita, entry dan sebagainya semua kita buat di TradingView. Okay, sebab kita dah linkkan account kita ke TradingView kan. Okay, so untuk yang menggunakan TradingView, okay, yang linkkan account Phillip Capital, okay, jangan lupa setting kat sini ya, plus button ni, okay, regular ni biasalah ya, dan masuk kepada mode setting. Okay, itu langkah pertama yang kena buat. Dia pergi dekat trading. Okay, buy sell button kena ada, one tick click ni pun kena tickkan juga. Okay, kemudian position and order, kemudian profit and loss value, position, brackets ini pilihkan sebagai tick. Okay, pilihkan sebagai tick sebab nanti bila kita guna Phillip Capital, okay, kita di dalam bentuk USD ya, dalam amount USD, jadi susah kita nak kira profit dia. Okay, jadi kita ambil tick lah, lebih mudah. Okay, so dan satu lagi order ya. So bila kita dah buat pilihan macam ni, kita dah setting macam ni, nanti bila kita nak entry pun kaedah yang sama, dan dia juga merupakan kaedah yang sama bila kita buat paper trade. Okay, paper trade dengan yang sebenar dia jadi sama. Jadi sama senang lah ya, bila kita buat dekat paper trade dengan yang sebenar, kaedah yang sama, cara yang sama, jadi memudahkanlah kita untuk menguruskan kita punya entry, SL dan kita punya TP. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada memasukkan indikator lah. Indikator nanti masukkan, klik dekat indikator ni. Okay, lepas tu dia akan keluar senarai-senarai indikator invite link yang saya dah bagi tu Okay, kemudian dekat trading tu, okay, dekat paper trade ni, okay, tuan-tuan jangan lupa okay, nanti dekat sini pilihkan account. Okay, contohnya kalau kita dekat sini, okay, kita log out dulu. Okay, so yang pertama sekali, okay, kita pilih kita punya account. Okay, ini log out dulu. Okay, bila kita log out, okay, so bila kita nak log in nanti, kita masuk ke bahagian trade ni. Okay, pilihkan no Phillip Nova ni. Okay, Phillip Nova ni kita akan log in seperti mana paper trade lah. Kita masuk kita punya nombor account, kita kena masuk kita punya password. So kita terus log in di situlah. Okay, so macam itu caranya kalau kita nak trade lah. So untuk ni saya akan tunjukkan menggunakan paper trade. Okay, tunjukkan guna paper trade, kita log in saja masuk. Sama juga kalau kita guna Phillip Capital. Okay, so saya tunjukkan bila kita paper trade. Okay, bila kita paper trade, kita login sama, kaedah yang sama. Okay, kalau tuan-tuan nampak, okay, kaedah yang sama. Okay, so dekat sini kita hidupkan kita punya indikator lah. Bila kita dah masukkan kita punya indikator semua, okay, langkah pertama yang kita nak masuk, kita kena pastikan kita tengok dulu time frame 15 minit. 15 minit ni keadaan dia apa? Itu nombor satu kita kena buat. Okay, 15 minit ini market macam mana? Uptrend ke downtrend? Okay, so contohnya kita tengok market sekarang 15 minit adalah downtrend. So bila kita nak entry, kita pilih sama ada 3 minit atau 5 minit yang trendnya sama. Okay, macam saya lebih suka 5 minit, lebih selamat sebab dia perlahan dan dia tidak terlalu laju. So 5 minit, kena pastikan sama trend dengan 15 minit. So betul lah sama trend. Okay, kemudian bila kita tengok di sini, signal yang diberikan oleh sistem pun boleh dikatakan tepat. Okay, kalau kita tengok di sini, signal bagi entry 3994. Okay, SL 4006 dan TP 3973. Okay, so kalau kita nak masuk kat sini, nak mudah, nak selamat, kita tunggu nilai sell ini 3994. So jangan masuk lagi lah. Sekarang 3997.
Okay, so kita tunggu nilai sebab entry yang ada di sebelah kiri ini atau sebelah atas ni dia merupakan entry market. Okay, entry market. Saya nak tunjuk ni ya. Dan ini adalah entry market. Kalau tuan-tuan nampak dekat sini, inilah maksudnya plus button dekat sini. Saya tunjukkan ni plus button. Plus button ni maksudnya kita gerak-gerakkan dia, kita nak letak SLTP dan sebagainya, kita just gerak-gerakkan tanda tambah ini. Okey, sekejap lagi saya tunjuk. Okay, so sekarang ini kita tengok 3995. Okay, trend dah sama dengan 15 minit tadi. Kita tengok tadi 15 minit pun downtrend, 5 minit pun downtrend. Okey, so selamatlah untuk kita entry sebab arah trend yang sama. Dengan konsep time frame kecil akan mengikut time frame besar daripada segi trend. Okey, so sekarang sell 3995. Okey, signal bagi entry 3994. Okey, so kalau kita tak mau guna yang ini pun dah boleh masuk. Okey, tapi untuk selamat lebih baiklah kita ikut sistem bagi, panduan dia dah bagi. Dan sebelum kita masuk, kita kena pastikan price momentum ini mesti berada di sebelah atas, iaitu overbought. Okey, jangan masuk di bawah oversold. Overbought ni makna harga dah tinggi dan dia ada potensi untuk turun ya. Kalau di bawah ni oversold ni price akan naik ke atas. Okey, jadi kita tunggu price momentum ini menunjukkan overbought ataupun dia ada signal sell ataupun dia menghampiri garisan overbought ini. Okey, jadi sebelum kita nak entry, kita tengok itu jugalah. Okey, dan sekarang ini kita masih menunggu nilai sell-nya sama dengan nilai entry yang dibeli oleh sistem, iaitu 3994. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, kita tunggu sekejap adakah nilai entry itu akan kita gunakan sekejap lagi. Okey, kita tunggu sekejap ya. Okay, kita sama-sama tengok. Saya nak bantu kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, teman-teman yang menggunakan indikator lima beradik ini. Okey, lima beradik ini kalau daripada segi win rate-nya tinggi ya, 90%. Okey, sebab apa? Dia dah bagi dah. Okey, signal yang diberikan dalam sistem ini sebenarnya telah memenuhi SOP. Maknanya nilai yang diberikan itu telah memenuhi SOP, barulah dia lock price tersebut ya, dia kunci price tersebut iaitu price entry, SL dan juga TP. Okay, so kalau kita tak ikut dia, memungkinkan kita loss lah kan. Jadi tengok tadi kalau kita masuk terus, nampak price candle hijau balik. Okay, so nak paling bagus di bahagian candle ini, bila kita nak entry, okay, kita kena pastikan bahagian candle ini dia akan jadi warna merah untuk kita sell dengan keadaan seperti mana kita katakan candle bullish. Okay, warna merah, tidak ada ekor. Sebagai contoh, kalau kita tengok macam ni, ini adalah candle bearish ya, bearish ke bawah, itu tanduknya menghala ke bawah, kita panggil bearish. Okay, tanduk ataupun shadow-nya di bawah, tidak ada shadow di atas ataupun ekor tak ada di atas. Jadi inilah kita katakan sebagai bearish. Okay, so kalau untuk bullish macam ni, bullish kita panggil ni. Okay, body dan juga ada tanduk menghala ke atas. Ini kalau untuk kita buy lah ya. Jadi untuk yang ini kita nak sell, kita kena tunggu candle warna merah. Okay, barulah kita boleh sell candle warna merah. Kemudian dekat sini pun keadaan tunjuk sell, iaitu price overbought, dan di atas sebelah sini di bahagian sell lot juga ada nilai di bahagian sell lot ni ya. Kalau buy lot jangan masuk sebab keadaan candle masih berwarna hijau dan ada kekuatan volume di situ, volume buy. So kita nak ambil sell lot, maknanya kekuatan dia mesti ada nilai di sell lot ni untuk kita sell. Okay, so kita nampak di situ sekejap lagi kita tunggu sebab price sekarang tengah menuju ke overbought. Okay. Okay, kita masih menunggu. Kita masih menunggu keadaan kita punya candle. Okay, nanti kita sama-sama tengok. Okay, yang penting trend 5 minit yang kita nak entry mesti sama dengan trend 15 minit. Okay. Ada yang bertanya, adakah boleh masuk di time frame 3 minit? Yes, boleh. Tapi dengan syarat dia
mestilah sama trend dengan 15 minit. Sebab 15 minit itu merupakan main direction bagi kaedah scalping. Okay, main direction bagi kaedah scalping. Kalau nak guna entry 15 minit, kita kena pasangkan dengan time frame 1 jam. Kalau kita nak entry 15 minit, kita kena buka time frame 1 jam dan kena pastikan 15 minit punya trend dan 1 jam punya trend sama. Okay? Tetapi bagi FCPO, saya lebih suka guna kaedah scalping, iaitu pasangan 15 minit dengan 5 minit. Okay? Ataupun 15 minit dengan 3 minit, bergantung kepada yang mana trend yang bersamaan. Okay? Kalau 3 dengan 15 minit sama trendnya, boleh entry di 3 minit. Kalau 5 minit dengan 15 minit sama trendnya, boleh entry di time frame 5 minit. Tapi saya lebih suka 5 minit kerana dia lebih stabil dan tidak terlalu laju. Okey. Mari kita tengok sama-sama. Nilai entry 3994 yang diberikan oleh sistem. Kepada yang berminat untuk menggunakan indikator ini, boleh DM saya. Okay, boleh DM saya ataupun dapatkan link saya di bio di TikTok ARTrader FCPO. Okay, di sana nanti tuan-tuan boleh DM saya direct lah untuk bertanyakan tentang indikator lima beradik sini ya. Lima beradik yang mana kita ada sediakan 5 indikator dalam satu set, iaitu R2R Zone Trend V3.5 Pro Special Edition, yang mana melukis indikator ini melukis parallel channel secara automatik. Okay. Kemudian dia memberikan nilai sell lot dan nilai buy lot untuk kita tengok kekuatan sama ada dikuasai oleh buyer ataupun seller. Okay. Kemudian dia juga memberikan signal, okay, signal entry nilai berapa untuk entry SLTP, okay, dan trend. Okay. Dan kita ada profit target, poin-poin garisan-garisan berwarna biru itu merupakan support resistance. R2R versus Pro V3 itu merupakan berbola-bola warna hijau dan merah itu yang mana merupakan early detector. Okay, early detector akan berlaku reversal dan price volume macam biasa untuk menentukan volume, dan price momentum itu menunjukkan price overbought dan oversold. Overbought itu menunjukkan harga dah tinggi dan dia akan turun terlebih dahulu kalau dia tengah naik. Okay, kalau di bawah itu adalah oversold. Oversold adalah harga rendah, okay, dan price akan meneruskan kenaikan. Okay, macam sekarang kita tengah tunggu price momentum untuk overbought lah. Overbought baru kita boleh entry sell. Okay, ataupun menghampiri overbought. Okay, ataupun menghampiri overbought. Okay. Kita tunggu sama-sama. Sekiranya price dah sampai ke 39. Okey, entry 3996 sistem dah bagi. Okey, so kita akan sell kejap lagi 3996. Okey, kalau kita dah terlepas, okey, hampirlah 3996, kita boleh sell lah 3995 Okey. So, the sell. So sekarang ini kita gerakkan kita punya cursor. Okey, dekat tab pun samalah tab ataupun dah akan ada tanda tambah ini. Okey, kita bagi kat sini SL kita 4008. So kita tolak di sini 4008. So kita klik di sini. Tadi kita sell, so kita ambil buy stop. Okey, kemudian TP kita dia bagi 3975. Okey, so kita letak kat sini. Tadi kita buy stop, sekarang kita ambil buy limit. Okey, begitulah caranya, sama saja. Tak kiralah tuan-tuan guna phone ke, guna tab ke, guna laptop ke, guna PC ke, sama saja kaedahnya. Okey, so kita dah pasang stop loss, kita dah pasang target profit kita. Buy limit itu merupakan target profit dan buy stop itu merupakan stop loss kita. Okey, kalau kita dalam posisi buy pun samalah, kita akan ambil sell market. Okay, kita dah tekan, kita telah nak masuk ke buy, entry buy, kita ambil buy market lah. Okay, yang warna biru sebelah kiri atas tu. Okay, buy market. So, kita akan ambil sell stop untuk
stop loss kita, dan untuk target profit kita akan ambil sell limit. Senang cerita, bahasa yang mudah, buy, sell, sell. Kalau kita sell, buy. Macam tu. Okey. Jadi mari kita tengok sama-sama adakah price ini akan menuju ke bawah atau tidak. Okey. Jadi itulah kaedahnya yang kita gunakan lebih mudah. Okey, samalah kaedah bila kita paper trade ataupun kita menggunakan login account trading view kita dengan kita linkkan dengan Phillip Capital. Okey, Phillip Nova sama je kaedahnya. So bila kita dah pasang stop lah, kita dah pasang buy limit, kita pun bolehlah nak take rest dulu ke kan, nak buat kerja lain pun dah tak apa dah. Okay. So kalau kena salah satu, maka kita kena cancel secara manual. Okay. Kita jangan biarkan dia terapung order tu, sebab kita dah kira masuk order ya. Bila kita dah masuk order tu, kalau kita biarkan dia terapung ataupun dia floating macam tu, kita berisiko lah ya, takut price naik balik dan sebagainya, dia akan jadi re-entry. Jadi kena cancel sendiri salah satunya lah. Okay, kalau kena buy limit, kita cancel lah buy stop tersebut. Kalau kena buy stop loss kita cancel lah buy limit tersebut. Okay. Cara cancel senang, pangkau saja kat situ, dia akan terus cancel lah. Okay. Dalam Phillip Capital ataupun Phillip Nova punya platform. Okay. Itu kaedahnya. Dan yang paling best sekali, kaedah yang kita guna untuk paper trade sama dengan kaedah yang kita guna apabila kita linkkan account trading view kita dengan Phillip Nova tersebut. Sama kan? Bila kita linkkan account Phillip Nova kita ke trading view, kaedah yang sama juga kita guna untuk paper trade. Jadi senanglah. Jadi senang bila orang kata paper trade yang kita berlatih sama juga yang sebenar, kaedah yang sama. Okey? Sangat mudah. Okay, kita masih menunggu price nak ke mana. Okay, saya menggunakan hari ini market kita hari Jumaat ya. Hari Jumaat ni untuk pengetahuan tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, hari Jumaat ni market agak perlahan ya. Market agak slow. Okay, kalau nak laju selain daripada hari Jumaat lah. Jumaat petang ni biasanya market dia tak berapa laju lah. Okay. SPO ni terkenal dengan kadar volatile yang tinggi. Tapi yang Jumaat tu dia tidak begitu volatile lah. Yang biasanya setahu saya volatilenya pada hari Selasa, hari Rabu dan hari Khamis ya. Malam pun kadang-kadang volatile, kadang-kadang tak berapa volatile. Tapi itu bukan isunya. Tapi yang isunya tuan-tuan tahu cara nak menggunakan indikator 5 beradik ini dan cara untuk kita entry, cara untuk kita nak letak stop loss, cara untuk kita nak TP kat mana kan. Okay. Yang penting trend itu kita ikut. 15 minit kena pastikan sama dengan 5 minit. Kalau kita nak entry di 5 minit. Okay. 5 minit dengan 15 minit mesti trend dia sama. Kalau tak sama, apa akan jadi? Okay. Kalau tak sama, kita berisiko tinggi untuk loss lah. Risiko kita tinggi untuk loss. Kita kena pastikan sama trend. Okey, yang baru mengenali SPO. SPO ni dia dikira dengan tick ya. Satu tick bersamaan dengan RM25. Okey, satu tick bersamaan dengan RM25. Okey, satu tick bersamaan dengan RM25. Kalau 2 tick 50 lah. Okey, kalau 2 tick 50 lah biasanya. Itulah kiraan dia. Okey, kadar charge broker ni bergantung pada broker masing-masing lah. Macam saya guna Phillip Capital kan, charge ni mungkin berbeza mengikut broker ya. So dah nampak satu tick bersamaan dengan RM25. Indikator ni dihasilkan dengan kaedah dan juga pengalaman yang saya ada dalam trading. Okay, dan juga ada ilmu berkaitan dengan static coding dan juga dengan bantuan AI lah ya. Jadi dengan adanya 3 kombinasi ini, maka terhasillah indikator yang bagi saya alhamdulillah boleh digunakan untuk semua market dan universal. Universal lah, boleh pakai untuk semua market ya. Dan alhamdulillah win rate-nya boleh cecah sehingga 90%.
Okey, bagi yang masih lagi tertanya-tanya di mana untuk dapat indikator 5 beradik ni, boleh PM saya direct di TikTok saya @rtrader_fcpo. Okey. So sekadar itu saja video saya untuk hari ini. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.